Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya apa-apa yang aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Dan aku bersamanya apabila dia mengingati-Ku. Jika dia mengingati aku dalam hatinya, maka aku mengingati dia di dalam diriku. Dan jika dia mengingati aku dalam perhimpunan, maka aku ingati dia dalam perhimpunan yang lebih baik, iaitu dalam jemaah para malaikat yang maksum dan suci pada segala dosa. Apabila hamba-Ku mendekatiku sejengkal, maka aku dekati dia sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Dan apabila dia mendekatiku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan aku bersamanya apabila dia mengingati-Ku. Jika dia mengingati aku dalam hatinya, maka aku mengingati dia dalam diriku. Dan jika dia mengingati aku dalam perhimpunan, maka aku ingati dia dalam perhimpunan yang lebih baik, iaitu dalam jemaah para malaikat yang maksum dan suci pada segala dosa. Apabila hamba-Ku mendekatiku sejengkal, maka aku dekati dia sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, maka aku dekati dia sedepa. Apabila dia datang mendekatiku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Keterangan berbagai-bagai perkara diterangkan dalam hadis ini. Pertama, sesungguhnya apa-apa yang aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Kenyataan ini bermaksud hendaklah kita sentiasa mengharap kurniaan dan rahmat pada Allah SWT, dan janganlah sekali-sekali berputus asa daripada rahmatnya. Sememangnya kita adalah pendosa dan kita meyakini bahawa segala dosa dan perbuatan kita itu pasti akan dibalas. Namun begitu, janganlah sekali-kali berputus asa pada rahmat Allah SWT. Allah diharapkan bahawa Allah SWT akan mengampuni keseluruhan dosa kita dengan rahmat dan kemurahannya semata-mata kerana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan dia mengampuni dosa yang selain pada syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 116. Akan tetapi tidaklah semestinya segala dosa akan diampuninya. Lantaran itulah para ulama mengatakan bahawa iman adalah antara harap dan takut. Pada suatu kali Nabi SAW mengunjungi seorang sahabat muda yang berada dalam keadaan nazak. Baginda SAW bertanya kepadanya, bagaimana keadaan kamu? Jawabku, ya Rasulullah, aku mengharap rahmat Allah SWT dan aku takut akan dosa-dosaku. Sabda baginda SAW, jika kedua keadaan ini, yakni harapan dan ketakutan, didapati dalam keadaan seperti ini, maka pasti Allah SWT akan mengurniakan apa-apa yang diharapkan dan menyelamatkan daripada apa-apa yang sahaja yang ditakuti. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.